Kalau sangat ni, nak laksana hudud ni, mana ada dalam rukun Islam? Kita tanya dia balik, hang menikah dulu, ada dalam rukun Islam ke? Oh, dia pun celaru lah. Hang nikah, hudud dalam rukun iman. Rukun iman beriman dengan kitab. Jangan layak buruk, kita ada jawapan. Boleh tak tu? Dalam Quran lah cerita hudud. Al-Baqarah 217, Al-Ma'idah 33, 38, 90, An-Nur ayat 2 dan 4. Tu hudud. Kena tak beriman pada kitab? Wajib tak beriman pada kitab? Terus ada sembang kemas. 6 rukun iman. Nikah kahwin dalam kitab. Surah An-Nisa tu banyak cerita pasal nikah kahwin cerai berai. Hang kahwin, mana ada dalam rukun Islam? Ada dalam rukun iman. Beriman kepada kitab. Beriman pada Allah, malaikat, termasuk qada qadar. Ni lagi satu ni. Kita tak boleh terima dia ni berjaya. Itu dah qada qadar Allah dah. Kita tak boleh terima. Kita duduk jelas rosak. Percayalah rosak. Itu dah ketentuan Allah dah. Nak jadi apa, nak kerja apa, boleh tak tu?